Terjadi kejadian ngeri selepas eksplosif seram Istana Penanggal, Negeri Sembilan. Astagfirullahaladzim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Kau cari aku. Ada yang jalan keluar. Ada yang jalan keluar, eh. Allahu Akbar, ada yang jalan keluar. Ada yang jalan keluar, eh. Oh, kita dah episod 6, bang. Pergi dapatkan satu enhat. Dapatkan tiket. Kita collect tiket tu. Saya dapat dah bau dia ni. Saya dapat bau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tolong saya pushkan tiap-tiap layar tu, geng. Tolong saya pushkan tiap-tiap layar tu. Kita naik kalimah tu sikit lagi. Kejap kita tengok. Bau hangit ni tajam ni. Ya Allah. Buaya bedal, jangan tidur dulu. Kita baru nak tarik serangan ni. Buaya bedal, jangan tidur dulu. Abang Pangeran, jangan tidur dulu. Abang Leri, saya dah dapat rasa ada benda best yang nak share dengan korang ni. Abang Zam, standby. Bau dia dah naik ni. Haram Jadah ni punya ni dah bau betul ni. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan. Jom kita tengok. Ada benda dalam bilik. Assalamualaikum, Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi badan saya naik berderau malam ni. Betul-betul kuat energi dia. Assalamualaikum, Puan. Puan? Allahumma salli wa sallim wa Allahumma salli wa sallim. Wai! Ya Allah, subhanallah. Hui. Apa yang terjadi? Selepas balik dari lokasi laluan lama, baru terjadi pukul 4 pagi dan diberitahu mereka menampakkan sosok hitam besar. Terus terjadi kemalangan. Teruk lah. Okey, di kawasan ni juga di mana beberapa minggu yang lepas kawasan tekaman cita ataupun harimau kumbang yang telah melukakan seorang driver lori yang tengah lepak parking tu kawasan yang sama di Bukit Tangga. So ini perkongsian sikit untuk hari ini punya cerita. Berhenti untuk membuang air kecil berhampiran kawasan pinggir hutan. Kejadian berlaku di Jalan Bukit Tangga, Seremban, Jelebu, Negeri Sembilan
pada jam 3.31 petang semalam. Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidup Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia, Datuk Abdul Kadir Abu Hashim berkata,